Tidak boleh seseorang itu memaki ayahnya. Dalam setengah nuskhahnya walidaihi, ini dua ibu bapanya. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Abdullah bin Amr, katanya Nabi SAW bersabda, sesungguhnya di antara dosa besar, di antara dosa yang paling besar ialah seseorang melaknat dua ibu bapanya. Orang bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana seseorang itu melaknat dua ibu bapanya? Nabi SAW menjawab, yaitu dia memaki, dia sumpah ayah seseorang, lalu orang itu sumpah balik ayahnya, lalu orang itu maki balik ayahnya. Dia maki ibu seseorang, lalu orang itu memaki sebagai membalas makian dia tadi kepada ibunya, maka orang itu memaki ibunya. Tak boleh maki seseorang itu ayah dia, tak boleh maki, tak boleh sumpah. Tajuk dia lagu tu. Kemudian hadis-hadis amarinya, bukan dia sumpah ayah dia, bukan dia maki ayah dia maki ayah orang lain. Sebab dia maki ayah orang tu pun maki ayah dia. Itu pun namanya maki ayah sendiri. Sebab apa? Sebab dia lah orang tu maki ayah dia. Kalau dia tidak maki ayah orang tu tak maki ayah dia. Maknanya, sebab itulah Imam Bukhari buat tajuk, tak boleh seseorang tu maki ayah dia, sama ada secara langsung atau tidak secara langsung. Kalau tidak secara langsung pun, hakikatnya dia lah ia maki ayah dia. Kalau tidak secara langsung pun, lagu mana? Dia buat sesuatu yang tak molek lah, menyebabkan jadi orang sumpah dia. Sumpah tu naik, malu ayah. Itu serupa dengan dia malu ayah dia sendiri. Dia tidak buat apa-apa ke ayah dia, dia buat kepada orang lain, tapi malu ayah dia, serupa juga. Tak boleh buat sesuatu yang memalukan, yang mengaibkan, yang menyebabkan orang buat tak molek kepada ayah. Tak boleh. Dalam nuskhah ni dia kata walidahu, ayahnya. Dalam nuskhah yang lain dia kata dua ibu bapanya. Tak kira lah ayah kamu. Tak boleh. Ni hadis ini juga menjadi asas kepada kaedah sadduz zara'i', yang menutup pintu, ruang-ruang yang boleh membawa kepada tidak molek. Dalam Quran ada asas itu, la taqrabuz zina, jangan kamu hampiri zina. Dia tidak kata jangan kamu berzina, hampir pun jangan. Ini makna nak tutup pintu zina tu, pergi dekat dia pun tak boleh. Itu dalam Quran satu asasnya, asal dia. Satu lagi, wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbullaha adwan bighairi ilm. Jangan kamu maki, jangan kamu sumpah orang-orang yang menyembah selain daripada Allah. Jangan kamu kata huduh kepada orang-orang agama lain. Jangan kata huduh kepada orang agama lain. Kalau nak bincang-bincang secara ilmiah, secara terbuka, secara baik, wajadilhum billati hiya ahsan, dengan cara yang terbaik kita bincang. Tapi nak kata huduh kepada orang agama lain, jangan. Nanti mereka akan maki Allah kerana sikap permusuhan tanpa pengetahuan. Dia tak erti, dia tak faham. Dia maki Allah, dia ingat Allah ni sepatu pekong. Kita maki tu pekong dia maki. Jangan kita buat seumpama itu. Jangan kita pergi kecing ke tempat rumah ibadat dia, nanti dia mari kecing dalam masjid. Jangan kita buat sesuatu yang boleh membuatkan orang tu menghina kita. Sebab apa? Dia kira seperti kita sendiri menghina. Walaupun kita sendiri tak pergi kecing, tapi dengan sebab kita pergi kecing tempat dia mari kecing, sebab kita juga. Dengan sebab itu tak boleh. Ini semua ni asas ini menjadi kaedah, punca kepada kaedah sadduz zara'i', yang menutup ruang ataupun pintu-pintu yang membawa kepada perkara yang tidak disukai oleh agama. Tak boleh buatlah lagu tu, ikutlah. Tidak mesti maki saja, apa-apa. Sehingga menyebabkan ayah tu jadi aib. Ayah jadi aib, ibu bapa jadi aib. Tak boleh buat macam ini. Juga termasuk dalam adab, kalau orang ni boleh jaga sampai begini, secara tidak langsung pun dia tidak buat sesuatu yang tidak baik kepada dua ibu bapanya, apatah lagi secara langsung. Maknanya orang ni peribadi dia sudah tinggi, budi dia di mana budi baik. Dia ni seorang yang jiwanya suci, mulia jiwanya. Maknanya seorang yang comel, diri dia tu, peribadi dia tu comel. Ni ada dari segi peribadi, batin, bukan hak zahir. Hak ni dulu. Mana kalau sampai ke peringkat dia jaga ayah dia tu secara tidak langsung pun tak sebui, usahakan secara langsung. Tinggi lagi daripada yang pertama tadi. Yang pertama tadi sekadar dia sendiri. Ni tak, dia jaga secara tidak langsung pun jangan kena dua ibu bapa. Itu maknanya tinggi dah lah peribadi tu. Iaitu dia laknat, sumpah dua ibu bapa seseorang. Jadi sahabat tak faham lagu mana seorang tu boleh maki dua ibu bapa dia. Kalau kita orang Islam ni, yang kita belajar ni, tak ada lah nak buat lagu tu. Lagu mana? Dia Nabi SAW kata, yang seseorang tu laknat ayah ataupun mak seorang lain, dia pun balas balik. Itu maknanya laknat ataupun sumpah ibu bapa sendiri. Yang menyebabkan dia tu menjadi sebab kepada orang kata huduh kepada dua ibu bapa, walaupun dia tidak kata sendiri pun termasuk juga. Kalau dia boleh jaga lagu tu, makna halus dah tu budi dia.